Belajar dari mana sahaja hanya dengan satu sentuhan. Inilah realiti pembelajaran abad ke-21 yang semakin mendekatkan dunia ke arah pembelajaran tanpa batasan. Tetapi sejauh mana bahan digital benar-benar membantu proses pembelajaran? Adakah ia sekadar trend atau satu keperluan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wan Muhammad Arif bin Wan Muhammad Zirul Nizam, wartawan TV Inspirasi PSS Sekolah Kebangsaan Datuk Hashim, akan membongkarkan bagaimana bahan digital mengubah dunia pendidikan. Teruskan bersama saya, ikuti laporan khas ini. Bahan digital merujuk kepada sebarang jenis maklumat, kandungan atau data yang disimpan, dihasilkan atau disampaikan dalam bentuk elektronik atau digital. Bahan digital sering digunakan dalam pelbagai bidang termasuk pendidikan, pemasaran, media dan teknologi untuk menyampaikan maklumat secara lebih menarik dan efektif. Beginilah suasana pembelajaran suatu ketika dahulu. Buku teks tebal, kelas yang penuh sesak dan pembelajaran yang bergantung kepada nota bertulis semata-mata. Akses kepada maklumat juga amat terhad. Interaksi dalam pembelajaran pula agak terbatas. Bagi sesetengah pelajar, ini bukan sahaja membosankan tetapi juga menyukarkan pemahaman. Tetapi hari ini, semuanya berubah. Teknologi membuka dimensi baharu dalam pendidikan. Hanya dengan satu sentuhan, ribuan bahan pembelajaran digital tersedia di hujung jari. Guru bukan lagi satu-satunya sumber ilmu. Proses belajar bukan sekadar membaca, tetapi kini pelajar dapat mengalami dan menerokai dunia ilmu dalam bentuk yang lebih menarik dan menyeronokkan. Digitalisasi pendidikan telah membuka peluang baru kepada murid di seluruh negara. Dengan hanya satu peranti, mereka boleh meneroka ilmu tanpa batasan, berinteraksi dengan teknologi pintar dan menikmati pembelajaran yang lebih fleksibel dan berkesan. Seiring dengan kemajuan teknologi, kerajaan telah melancarkan Dasar Pendidikan Digital (DPD) bagi memastikan setiap murid fasih digital. Ia dilancarkan oleh Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq pada 28 November 2023 dengan visi memastikan murid fasih digital yang berdaya saing menerusi peningkatan pengetahuan, kemahiran dan nilai. Platform Delima menjadi nadi utama pembelajaran digital di sekolah-sekolah seluruh negara. Ia menyatukan pelbagai aplikasi seperti Google Classroom, Microsoft 365, Canva dan Quizzes. Semuanya dapat diakses melalui satu akaun MOE ID secara percuma. Melaluinya, guru boleh mengurus kelas secara dalam talian, menyampaikan PDP yang lebih interaktif dan menilai tugasan secara digital. Murid pula belajar dengan lebih fleksibel, kreatif dan kendiri. Delima bukan sekadar platform, ia adalah pelantar kepada matlamat dasar pendidikan digital untuk melahirkan murid fasih digital selari dengan keperluan pembelajaran abad ke-21. Untuk pendidikan digital ini, kita lihat sekarang ini adalah satu era digitalisasi. Kita pun ke arah menuju kepada pelaksanaan dasar pendidikan digital. Apa yang perlu kita lakukan adalah sentiasa mendukung apa usaha-usaha yang dilaksanakan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. Masalah pertama sekali mungkin peranti daripada guru. Ada guru yang kurang advance. Begitu juga dengan murid. Murid pun mungkin ada masalah daripada itu. Masalah seperti infra, terutama sekali di sekolah-sekolah pedalaman. Bagi program-program di SSTP khasnya, kami membuat hebahan ke seluruh negeri tentang program-program bengkel pendigitalan dan bagaimana untuk mengaplikasikan pendidikan digital tersebut dalam PDP. Untuk program pemerkasaan pendidikan digital murid, pertandingan seperti mikrobotik, storytelling animation, mendorong murid fasih digital. Pendidikan bukan sekadar tentang masa kini, tetapi tentang masa depan yang kita bina hari ini. Seperti kata patah, kalau tidak dipecahkan ruyung, mana kan dapat sagunya. Digitalisasi pembelajaran adalah kunci perubahan. Tetapi, mampukah kita semua menggunakan sebaiknya? Masa depan sudah bermula. Pilihan di tangan kita. Sekian daripada TV Inspirasi PSS. Wadah informasi untuk semua.